Pernahkah anda rasa terperangkap, seolah-olah mengulangi hari yang sama, masalah yang sama dan kekecewaan yang sama berulang kali? Anda cuba mengubah keadaan luaran, bekerja lebih keras, berharap sesuatu di luar sana akan berubah supaya anda boleh berasa gembira. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahawa keseluruhan pendekatan ini adalah terbalik? Bagaimana jika perjuangan anda tidak berpunca daripada keadaan anda, tetapi daripada persepsi anda terhadap masa itu sendiri? Kita diajar untuk melihat masa sebagai sebatang sungai yang lurus, mengalir tanpa henti dari masa lalu yang tidak boleh diubah, melalui masa kini yang singkat ke masa depan yang tidak menentu. Konsep ini, masa linear, adalah ilusi terbesar yang membelenggu manusia. Ia menjadikan kita hamba kepada kenangan kita dan tebusan kepada kebimbangan kita. Fizik kuantum mendedahkan realiti yang jauh lebih aneh dan memperkasakan. Masa bukanlah sebatang sungai, ia adalah sebuah lautan luas yang penuh dengan potensi yang tidak terhingga. Setiap kemungkinan masa depan yang boleh anda bayangkan, setiap versi diri anda yang boleh anda impikan sudah wujud sebagai satu realiti yang berpotensi dalam medan kuantum ini. Versi anda yang sehat, versi anda yang kaya, versi anda yang hidup dalam kegembiraan dan cinta, semuanya sudah wujud sebagai corak tenaga dan maklumat. Mereka bukan sesuatu yang anda perlu cipta dari kosong. Mereka adalah garis masa selari yang menanti untuk anda pilih. Ini adalah kebenaran yang paling asas. Anda tidak mencipta realiti anda dari semasa ke semasa. Anda memilihnya dari medan kemungkinan yang tidak terhingga pada setiap saat. Jadi, bagaimana anda memilih? Jawapannya terletak pada salah satu prinsip paling asas alam semesta: tenaga, frekuensi, dan getaran. Segala-galanya di alam semesta ini, termasuk anda, adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi tertentu. Fikiran anda mempunyai frekuensi, emosi anda mempunyai frekuensi. Gabungan fikiran dan perasaan anda mencipta satu tanda tangan elektromagnetik yang unik, satu getaran peribadi yang anda siarkan ke medan kuantum setiap saat. Frekuensi inilah yang bertindak sebagai isyarat, sebagai mekanisme pemilihan. Anda tidak menarik apa yang anda mahu, anda menarik apa yang anda sudah jadi dari segi getaran. Jika anda sentiasa bergetar pada frekuensi kekurangan, ketakutan atau rasa tidak layak, anda secara konsisten memilih garis masa yang mencerminkan keadaan tersebut. Medan kuantum tidak menghakimi. Ia hanya memadankan getaran anda dengan realiti yang sepadan. Ini membawa kita kepada kesan pemerhati dalam fizik kuantum, satu prinsip yang disahkan melalui eksperimen celah berganda. Dalam eksperimen ini, zarah subatom seperti elektron wujud dalam keadaan gelombang kebarangkalian, iaitu di semua tempat pada masa yang sama, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila seorang pemerhati menumpukan perhatian padanya, gelombang kebarangkalian itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi tertentu. Anda adalah pemerhati kesedaran dalam realiti anda sendiri. Kemana sahaja anda meletakkan perhatian anda yang dicas dengan emosi, disitulah anda meruntuhkan gelombang kemungkinan menjadi pengalaman yang nyata. Jika perhatian anda sentiasa tertumpu pada luka lama, pengkhianatan masa lalu atau kegagalan yang lepas, anda secara tenaga terus memilih dan menghidupkan semula garis masa tersebut. Anda menggunakan tenaga kreatif anda untuk mengesahkan semula realiti yang anda katakan anda tidak mahu. Penyelesaiannya bukan untuk melawan masa lalu. Penyelesaiannya adalah dengan menarik perhatian anda daripadanya dan meletakkannya dengan sengaja pada masa depan yang anda inginkan. Ramai orang tersilap di sini. Mereka fikir apabila saya mendapat pekerjaan itu, barulah saya akan rasa berjaya. Apabila saya bertemu pasangan yang betul, barulah saya akan rasa disayangi. Ini adalah model realiti sebab akibat Newton yang lapuk. Model kuantum menuntut sebaliknya. Anda mesti merasai perasaan berjaya sebelum pekerjaan itu muncul.
anda mesti merasai perasaan disayangi sebelum pasangan itu tiba. Mengapa? Kerana perasaan itu adalah frekuensi yang memilih garis masa di mana perkara-perkara tersebut sudah wujud. Isu utamanya terletak jauh di dalam diri kita, dalam identiti kita. Siapakah anda? Kebanyakan orang akan menjawab berdasarkan masa lalu mereka. Saya adalah seseorang yang pernah gagal dalam perniagaan. Saya adalah seseorang yang ditinggalkan. Identiti ini yang dibina daripada kenangan emosi telah menjadi tersemat dalam minda separa sedar anda. Neuroscience mengesahkan bahawa sekitar 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan tindak balas emosi harian anda dikawal oleh minda separa sedar ini. Ia adalah program automatik. Apabila anda mengalami peristiwa yang sangat emosional, otak anda merakam imej dan badan anda menghasilkan bahan kimia yang sepadan dengan emosi itu. Lama-kelamaan, jika anda terus memikirkan peristiwa itu, badan anda menjadi ketagih secara kimia kepada emosi tersebut. Badan anda secara literal menjadi minda rasa bersalah, minda kemarahan atau minda ketakutan. Inilah sebabnya mengapa perubahan begitu sukar. Anda mungkin berfikir secara sedar, saya mahu menjadi kaya, tetapi badan anda yang telah diatur carikan untuk kekurangan selama bertahun-tahun menghantar isyarat yang bercanggah. Badan anda berkata, tidak, kita tidak selamat. Kekal miskin lebih biasa dan selamat. Percanggahan antara fikiran sedar dan program separa sedar inilah yang mewujudkan isyarat yang tidak koheren dan menghalang anda daripada beralih ke garis masa yang baru. Jadi, bagaimana kita melakukan anjakan ini dengan pantas? Kuncinya bukanlah berfikir secara positif sahaja, tetapi penghayatan. Anda mesti menjadi jelmaan versi diri anda yang sudah hidup dalam realiti yang anda inginkan. Ini adalah anjakan daripada menunggu kepada menjadi. Langkah pertama adalah dengan sengaja menarik perhatian anda dari naratif lama. Setiap kali anda mendapati diri anda mengadu tentang masalah yang sama, menceritakan kisah sedih yang sama, anda sedang menyiram tenaga pada realiti yang tidak diingini. Anda mesti memutuskan untuk berhenti. Ambil keputusan bahawa masa lalu anda bukan lagi takdir anda. Langkah kedua adalah untuk mendapatkan kejelasan mutlak tentang masa depan yang anda pilih, bukan dari segi apa yang anda akan miliki, tetapi siapa anda akan jadi. Apakah perasaan versi diri anda yang hidup dalam realiti itu? Rasakan perasaan itu sekarang. Adakah ia rasa kebebasan, kegembiraan, kesyukuran, kekuatan? Langkah ketiga dan yang paling penting adalah untuk mempraktikkan perasaan itu setiap hari sehingga ia menjadi keadaan kewujudan anda yang biasa. Ini lebih daripada visualisasi selama 5 minit. Ia adalah tentang membawa perasaan itu ke dalam tindakan anda, keputusan anda dan cara anda berinteraksi dengan dunia. Bertindaklah seolah-olah hajat anda telah tercapai. Bagaimana anda akan berjalan jika anda sudah berjaya? Bagaimana anda akan bercakap jika anda sudah sihat sepenuhnya? Amalan ini mula menghantar isyarat yang konsisten dan koheren kepada medan kuantum. Anda sedang menyelaraskan tenaga anda dengan tenaga garis masa yang anda pilih. Neuroscience kini menunjukkan bahawa apabila fikiran anda, otak dan emosi anda, jantung, berada dalam keadaan koheren, selari dan harmoni, anda menghasilkan medan elektromagnet yang paling kuat. Medan ini membawa maklumat niat anda. Ia adalah bahasa yang difahami oleh alam semesta. Anda secara literal menyiarkan realiti baru anda menjadi wujud. Mari kita mendalami konsep ini. Anda bukan satu entiti tunggal yang bergerak melalui masa. Anda adalah kesedaran multidimensi yang mengalami satu garis masa pada satu-satu masa. Fikirkan tentang diri anda sebagai mempunyai akses kepada stesen radio yang tidak terhingga. Setiap stesen memainkan lagu yang berbeza, iaitu garis masa yang berbeza.
Selama ini anda mungkin telah terkunci pada stesen radio penderitaan. Lagu yang sama dimainkan berulang kali. Anda tidak boleh mengubah lagu di stesen itu. Apa yang anda perlu lakukan ialah menukar stesen. Anda melakukan ini dengan mengubah frekuensi anda. Apabila anda menghayati keadaan kewujudan yang baru, anda menukar dial getaran anda dan tiba-tiba anda mula menerima siaran dari stesen radio kelimpahan atau stesen radio kesihatan. Realiti di sekeliling anda mula berubah untuk memadankan frekuensi baru anda. Orang baru muncul. Peluang baru terbuka. Ini bukan sihir. Ini adalah fizik. Cabaran terbesar dalam proses ini ialah ketidakkoherenan. Ini berlaku apabila anda cuba berfikir secara positif tetapi di dalam hati anda merasa ragu-ragu, takut atau tidak layak. Fikiran anda berkata, saya kaya, tetapi perasaan anda menjerit, saya bangkrut. Medan kuantum menerima kedua-dua isyarat ini. Ia seperti menghantar pesanan yang bercelaru. Hasilnya, tiada perubahan atau perubahan yang tidak konsisten. Koheren adalah kunci. Anda mesti menyelaraskan fikiran dan perasaan anda. Di sinilah ajaran kuno dan kerohanian bertemu dengan sains moden. Falsafah Vedanta bercakap tentang Brahman, medan kesedaran bersatu yang merupakan sumber segala-galanya, dan Atman, kesedaran individu. Matlamatnya adalah untuk menyedari bahawa Atman dan Brahman adalah satu. Anda bukan setitis air dalam lautan, anda adalah seluruh lautan dalam setitis air. Kitab-kitab kuno seperti Alkitab menyatakan, sebagaimana seseorang berfikir dalam hatinya, begitulah dia. Perhatikan, ia tidak mengatakan sebagaimana seseorang berfikir dalam otaknya, tetapi dalam hatinya merujuk kepada penyatuan fikiran dan emosi. Untuk mencapai koheren, anda mesti memintas minda analitikal anda yang sentiasa meragui dan terus masuk ke dalam perasaan. Meditasi adalah alat yang sangat berkuasa untuk ini, kerana ia membolehkan anda menenangkan otak yang berfikir dan terus mengakses sistem operasi minda separa sedar. Mari kita jadikan ini praktikal. Bagaimana anda mengintegrasikan ini ke dalam kehidupan harian anda? Mulakan pagi anda secara berbeza. Sebelum anda mencapai telefon anda dan membiarkan dunia luar menentukan perasaan anda, luangkan 10 hingga 15 minit untuk berhubung dengan masa depan anda. Pejamkan mata anda, jangan bayangkan masa depan anda dari sudut pandangan seseorang yang menginginkannya. Sebaliknya, rasakannya dari sudut pandangan seseorang yang sudah memilikinya. Rasakan kesyukuran untuk kesihatan anda yang sempurna. Rasakan kegembiraan untuk hubungan cinta anda. Rasakan kebebasan kewangan anda. Benarkan badan anda direndami dalam bahan kimia emosi masa depan itu. Lakukan ini sehingga anda merasa lebih cinta kepada masa depan anda berbanding masa lalu anda. Apabila anda membuka mata, tugas anda adalah untuk mengekalkan keadaan perasaan itu sepanjang hari. Sepanjang hari, sedarlah akan pemikiran dan perasaan anda. Gunakan apa yang dipanggil gangguan corak. Apabila anda mendapati diri anda kembali kepada pemikiran kekurangan atau kebimbangan, berhenti. Tarik nafas dalam-dalam dan tanya diri anda, apakah perasaan versi diri saya yang saya pilih untuk jadi sekarang? Kemudian, sengaja bangkitkan perasaan itu. Mungkin anda meletakkan tangan di hati anda dan mengingati perasaan bersyukur. Mungkin anda memainkan lagu yang menaikkan semangat anda. Perubahan kecil yang konsisten ini akan mula memasang semula litar saraf anda dan mengkondisikan semula badan anda kepada minda yang baru. Saya mahu anda mencubanya sekarang. Hentikan video ini sejenak. Pejamkan mata anda dan hayati perasaan kejayaan, walau apa pun maknanya bagi anda, selama 60 saat. Rasakannya dalam setiap sel badan anda. Apabila anda selesai, pergi ke ruangan komen dan kongsi satu perkataan yang menggambarkan perasaan itu. Dengan berbuat demikian, anda menguatkan tenaga itu. Salah satu cabaran terbesar yang akan anda hadapi ialah apa yang kelihatan sebagai kelewatan masa
antara apabila anda mengubah getaran anda dan apabila realiti fizikal anda mula berubah. Dunia 3D anda adalah cerminan gema dari getaran masa lalu anda. Apabila anda mula menyiarkan frekuensi baru, mungkin ada sedikit masa sebelum gema itu mengejar. Inilah ujiannya. Bolehkah anda terus mempercayai dan merasakan realiti baru anda walaupun deria anda memberitahu anda bahawa tiada apa yang berubah? Kebanyakan orang gagal di sini. Mereka memegang perasaan kelimpahan selama sehari, kemudian melihat akaun bank mereka, merasa kecewa dan kembali kepada getaran kekurangan. Mereka baru sahaja membatalkan pesanan mereka. Anda mesti jatuh cinta dengan proses itu. Anda mesti mencari kegembiraan dalam menghayati keadaan baru itu tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh realiti luaran. Keraguan pasti akan muncul. Ia adalah suara pengaturcaraan lama yang cuba memastikan anda selamat dalam kebiasaan. Jangan lawan keraguan, jangan marah padanya, hanya perhatikannya. Katakan, saya lihat awak keraguan. Terima kasih kerana cuba melindungi saya, tetapi saya memilih sesuatu yang berbeza sekarang. Kemudian dengan lembut, alihkan fokus anda kembali kepada perasaan hajat yang telah tercapai. Di sinilah bidang epigenetik menjadi sangat menarik. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana persekitaran dan tingkah laku anda boleh menyebabkan perubahan yang mempengaruhi cara gen anda berfungsi. Emosi anda adalah persekitaran kimia. Apabila anda secara konsisten mengekalkan keadaan emosi yang tinggi seperti kegembiraan, cinta dan kesyukuran, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada gen anda. Anda boleh mengaktifkan gen untuk kesihatan dan menyahatifkan gen untuk penyakit. Anda tidak hanya mengubah fikiran anda sedang mengubah biologi anda pada peringkat selular. Anda menjadi orang yang berbeza secara fizikal, seseorang yang secara semula jadi sepadan dengan garis masa yang baru itu. Inilah transformasi sebenar. Ia bukan tentang berpura-pura sehingga anda berjaya, ia tentang menjadi sehingga anda melihatnya. Mari kita simpulkan semuanya. Anda bukan mangsa keadaan terperangkap dalam aliran masa yang tidak dapat dielakkan. Anda adalah pencipta yang berkuasa, seorang pemilih ilahi yang berdiri di lautan kemungkinan yang tidak terhingga pada setiap saat. Kuasa anda tidak terletak pada usaha keras di dunia luar. Ia terletak di dalam diri anda, dalam keupayaan anda untuk memilih keadaan kewujudan anda tanpa mengira keadaan. Masa lalu tidak mempunyai kuasa ke atas anda, melainkan anda terus memberikannya tenaga anda melalui perhatian dan emosi anda. Masa depan bukanlah sesuatu yang anda bina bata demi bata. Ia adalah satu keadaan kewujudan yang anda masuki dengan menjadi padanan getaran dengannya sekarang. Berhenti menunggu dunia berubah, jadilah perubahan itu. Rasakan perasaan itu terlebih dahulu. Hayati versi terhebat diri anda sekarang. Berjalan sebagai dia, bercakap sebagai dia, mencintai sebagai dia. Inilah kunci yang membuka pintu kepada mana-mana realiti yang anda inginkan. Kuasa terbesar anda adalah kuasa untuk memilih. Pilih fikiran anda, pilih perasaan anda, pilih frekuensi anda. Dan dengan berbuat demikian anda memilih garis masa anda. Anda memilih untuk mengingati siapa diri anda sebenarnya, kesedaran tanpa had yang mengalami dirinya dalam bentuk manusia. Mesej ini bergema dengan anda jika anda merasakan kebenaran di dalamnya. Langgan saluran ini dan sertai komuniti pencipta sedar ini. Ini bukan sekadar saluran YouTube, ia adalah satu jemputan untuk anda memulakan perjalanan yang paling penting dalam hidup anda. Perjalanan kembali kepada kuasa dan potensi sebenar anda. Jangan tunggu hari esok. Masa untuk memilih adalah sekarang. Mulakan hari ini. Mulakan saat ini.